Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan saya sendiri iaitu Muhammad Faiz bin Umar, seterusnya Muhammad Azrul Naim dan Muhammad Danish Hafiuddin akan membentangkan slide yang bertajuk rantaian kesan ancaman dadah, seks berisiko dan jangkitan HIV, yang akan membincangkan tentang penggunaan isu-isu bahan terlarang dan penyakit berjangkit yang berkaitan dengan seks. Tujuannya adalah untuk memahami kolerasi saintifik dan impak gaya hidup bebas dalam kalangan generasi muda di negara kita, Malaysia. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam apakah isu-isu yang berkaitan dengan penyalahgunaan bahan terlarang dan penyakit berjangkit yang berkaitan dengan seks, suka untuk saya kongsikan punca ataupun faktor yang menyumbang ke arah penyalahgunaan dadah dan juga penyakit berjangkit yang tersebar, penyakit yang berkaitan dengan seks, iaitu antara puncanya ialah gaya hidup bebas. Apa maksud gaya hidup bebas ni? Iaitu tingkah laku yang lebih ataupun melebihi batasan. Satu fenomena kritikal di mana remaja mengalami kekurangan kawalan sosial dan moral, yang mana gaya hidup bebas ni selalunya berlaku dalam secara berkumpulan, dia takkan berlaku secara bersendirian. Boleh kita tengok dekat rajah di sini, iaitu gambar rajah iceberg, itu di puncak ais. Gejala yang terlihat penggunaan bahan terlarang seperti dadah, alkohol dan segala jenis macam bahan yang memabukkan. Contohnya seperti daun ketum. Kemudian pergaulan bebas dan aktiviti yang berisiko tinggi. Jadi pergaulan bebas dan aktiviti berisiko tinggi ni dah menunjukkan yang perkara itu sebenarnya berlaku di dalam kumpulan, tak boleh berlaku secara sendiri. Tingkah laku impulsif dan agresif, yang mana menunjukkan tingkah laku yang melebihi batas, melampaui batas. Kemudian kita tengok pula apa yang ada di bawah permukaan, punca sebenar yang menjadi faktor kepada gaya hidup bebas sekaligus menyumbang ke arah tersebarnya penyakit berjangkit yang berkaitan dengan seks dan penggunaan bahan terlarang seperti dadah, alkohol dan sebagainya. Jadi puncanya adalah hakisan nilai moral, kerohanian dan keagamaan yang kurang, tak kira dari segi pendidikan di sekolah, di rumah ataupun di persekitaran di mana-mana. Kemudian punca yang kedua ialah keinginan melampau untuk mencuba perkara baharu tanpa memikirkan akibat. Jadi keinginan yang melampau ni juga secara psikologinya remaja akan mudah tertarik untuk melakukan apa yang kawan-kawannya lakukan. Perkara ini juga selari dengan teori Albert Bandura, iaitu yang mana remaja ni membesar dengan dia meniru perkara yang di sekitarnya, apa yang berlaku di sekelilingnya. Jadi bila rakannya membuat sesuatu, jadi remaja tu sendiri dia akan tercetus keinginan untuk melakukan perkara tersebut, atau lebih dikenali sebagai fenomena FOMO, iaitu fear of missing out. Kemudian yang ketiga, tekanan rakan suaya dan ruang pelarian daripada isu kesihatan mental, atau boleh dikenali dengan kemurungan dan keresahan.
Okey, seterusnya ialah realiti semasa pada hari ini. Ancaman kepada generasi belia, generasi muda. Data kesihatan awam menunjukkan anjakan trend jangkitan yang sangat membimbangkan di Malaysia. Yang pertama, 1091 kes jumlah jangkitan HIV melibatkan pelajar dari institusi sekolah dan institusi pengajian tinggi direkodkan antara tahun 2020 hingga 2024. Dan realitinya, majoriti pengidap HIV di Malaysia ni terdiri daripada lelaki. 90% yang mengidap HIV adalah daripada golongan lelaki. Kemudian, anjakan trend. Dahulu, penyakit HIV ni didominasi oleh perkongsian jarum. Berpunca daripada perkongsian jarum, kemudian dia menurun dari 70% pada tahun 2002 kepada 48% pada tahun 2010. Penurunan ni bukan bermaksud penurunan jangkitan HIV, tetapi penurunan jangkitan HIV yang disebabkan oleh perkongsian jarum. Penurunan ni berlaku disebabkan oleh inisiatif kerajaan yang memberikan jarum secara percuma kepada golongan-golongan yang menyalahgunakan dadah, supaya penyalahgunaan dadah tu tidak menyebabkan jangkitan HIV secara berleluasa. Tapi kini hubungan seksual yang tidak selamat menjadi punca utama penyebaran penyakit HIV, terutamanya di dalam kalangan lelaki. Daripada data ini juga menunjukkan realiti semasa yang amat buruk, mencerminkan generasi belia pada hari ini, iaitu 90% lelaki, tetapi punca utamanya adalah hubungan seksual. Ini menunjukkan fenomena LGBT, itu lesbian, gay, bisexual dan transgender dah berleluasa di Malaysia ni. Terutamanya yang di-highlightkan di sini adalah fenomena gay, iaitu homoseksual. Kemudian, anatomi bahan terlarang. Dia mengubah fungsi otak. Bahan psikoaktif yang bukan sahaja mengubah emosi, tetapi merosakkan struktur pemikiran. Yang pertama, dadah sintetik, rangsangan yang berbahaya. Mekanisme dia merangsang sistem saraf pusat secara ekstrim. Contohnya metafetamin, syabu ataupun ketamin. Kesan khusus dia, pengguna menjadi suka bergaul, sangat agresif dan berisiko untuk mengalami kecelaruan psikotik, halusinasi dan paranoid yang kekal. Kemudian yang kedua, dadah organik dan opiat, menekan dan halusinogen. Mekanisme dia menekan fungsi saraf atau mengubah deria persepsi. Contohnya heroin, ganja dan morfin. Kesan dia mencipta kebergantungan fizikal yang kuat, gejala penarikan yang menyakitkan dan kemerosotan fungsi sosial. Okey, seterusnya kita tengok rajah di sini, iaitu ada gambar otak, mekanisme fisiologi otak yang dirampas. Okey, persoalan, mengapa individu yang berada di bawah pengaruh dadah mengambil risiko yang melampau dan berlebihan? Jadi jawapannya adalah sebab lumpuhnya brake rasional, yang mana brake rasional ni ataupun batasan kepada rasional ni, fungsi dia terletak di prefrontal cortex,
Itu bahagian otak yang mengawal pertimbangan rasional, moral dan kawalan diri. Jadi prefrontal cortex itulah yang menjadi lemah, mengakibatkan individu yang berada di bawah pengaruh dadah ni dia berani untuk mengambil risiko yang sangat melampau, yang tidak rasional. Yang mana risiko tu mungkin tidak ada imbal balik yang baik, tidak ada kesan baik langsung. Kemudian yang kedua, pecutan sistem ganjaran, yang mana dadah ni dia merangsang pengeluaran neurotransmitter dopamin secara tidak semula jadi, mencipta perasaan euforia, khayal dan ketagihan melampau. Kesannya, otak hilang kapasiti untuk menilai risiko, mendorong individu membuat keputusan impulsif tanpa kewarasan. Okey, dengan bahasa mudahnya, dadah ni dia sebenarnya menghijack fungsi otak yang mengawal pertimbangan moral dan rasional, menyebabkan individu yang di bawah pengaruh dadah ni dia tak ada kawalan diri, tak ada, tidak rasional seperti manusia normal. Kemudian dadah ni juga dia memberikan ganjaran, memberikan perasaan yang ganjaran lah, ganjaran secara instant, secara cepat. Dan apabila otak dan badan manusia terbiasa dengan ganjaran yang mudah dan cepat, jadi dia menyebabkan kebergantungan seorang individu itu terhadap dadah yang diambil, menyebabkan ketagihan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Azrul Naim bin Nasir dan saya akan meneruskan pembentangan bagi pembentangan kali ini. Okay, saya akan teruskan dengan spektrum kesan penyalahgunaan dadah. Itu apa kesannya kepada individu itu apabila salah guna pengambilan dadah ni. Kerosakan berlaku pada setiap dimensi kehidupan manusia. Okey, kita tengok satu-satu. Apakah dimensi tersebut? Okey, yang pertama kita tengok dimensi fizikal. Ketagihan dan kebergantungan mutlak tubuh. Yang kedua, kerosakan organ kritikal seperti otak, jantung, paru-paru. Yang ketiga, sawan, penurunan berat badan drastik dan risiko jangkitan kuman. Kita dapat tahu apabila seseorang ni ambil dadah ni, kita boleh tengok lah kehidupan ni macam mana. Dia tak boleh hidup tanpa ada dadah tu. Selalu mencari-cari. Kalau tak boleh tu jadi macam ketagih lah. Kalau tak ambil je dadah sehari tu, jadi macam tak betul, tak senang duduk. Kerana tubuh dia ni bergantung sangat pada benda tu. Kalau tak ada benda tu jadi tak senang duduk. Okay. Kerosakan organ ni. Okay. Memang kita tahulah dadah ni mempunyai kesan-kesan yang buruk. Terutamanya organ-organ kritikal ni macam otak, jantung, paru-paru ni. Kita tahu benda tu penting untuk tubuh badan kita. Kalau rosak je salah satu ni memang jangka masa hidup ni mungkin lebih pendek lah. Dan penyakit lainnya seperti sawan, berat badan turun cepat, yang biasa kita tengok kalau ada orang ambil dadah ni badan dia cepat kurus. Dan juga risiko jangkitan kuman. Sebab jangkitan kuman ni sebab ni lah kita cocok-cocok tu, berkongsi jarum apa semua. Okay, kita tengok pula dimensi yang kedua, iaitu dimensi emosi dan mental. Emosi dan mental seseorang yang ambil dadah ni, kita tengok ni. Yang pertama, menjadi kemurungan dan keresahan kronik. Yang kedua, halusinasi dan psikosis, itu putus hubungan dengan realiti. Tiga, kehilangan tumpuan dan keluh kesah yang berpanjangan. Kita selalulah tengok apabila orang ni ambil dadah, lepas tu dia akan jauh daripada orang ramai,
tak suka bersosial, kan jadinya kemurungan yang melampau lah. Jadi keresahan macam saya kata tadi tu, tak senang duduk kan. Tu halusinasi. Kadang tu kita tengok ada yang cakap seorang, macam ada dia tengok benda yang kita tak nampak, macam tu lah. Tu tumpuan dia, fokus dia pun berkurang lah. Susah nak fokus dalam apa jua dia buat tu. Dan yang ketiga, dimensi tingkah laku. Luaran ni, adab dia. Tingkah laku dia jadi cepat marah, bertindak ganas dan hilang kawalan diri, keruntuhan akhlak dan perabaian tanggungjawab keluarga. Yang ketiga, terlibat dalam jenayah dan memencilkan diri dari orang ramai lah. Okay. Kita tengok selalu tengok kan dalam berita, kalau kes bunuh ibu, bunuh ahli keluarga, sebab ni lah, sebab pengambilan dadah ni, sebab dia jadi cepat marah. Jadi macam dia tak boleh kawal diri dia sendiri. Ya, kita tengoklah bahawa penyalahgunaan ni memang banyaklah negatifnya untuk fizikal, emosi dan tingkah laku seseorang. Okey, seterusnya kita tengok pula apabila penyalahgunaan dadah ni, ia boleh menjadi jambatan kepada seks berisiko. Penggunaan bahan terlarang bertindak sebagai pemangkit utama kepada tingkah laku seksual berbahaya. Kenapa? Okey, kita tengok kenapa itu. Yang pertama itu hilang kawalan diri. Dan disebabkan hilang kawalan diri ni, ia menjurus kepada seks tanpa perlindungan. Kita baca di bawah pengaruh alkohol atau dadah, benteng moral runtuh menyebabkan individu sanggup melakukan hubungan seksual tanpa memikirkan perlindungan. Ia berkaitan dengan apa yang saya kata tadi, iaitu dia tak boleh kawal diri, emosi dia tak stabil jadinya. Masa dia ambil dadah ataupun alkohol ni, dia macam tak ada ni lah, tak boleh berfikir panjang, dia buat je apa yang dia nak. Jadinya hubungan seksual tanpa perlindungan ni jadi boleh terjadilah. Okay, yang kedua, persepsi terherap dan berlakunya pertukaran pasangan. Okay, desakan euforia dan hilangnya rasa malu mendorong amalan bertukar-tukar pasangan seksual tanpa unsur periksa. Okay, ini berkaitan juga dengan apa saya kata tadi, iaitu apabila dia ambil dadah ni tak boleh kawal diri dia, itu dia tak rasa apa-apa dah, dia tak rasa malu ke, dia tak rasa keselamatan ke, kesihatan dia tak fikir lah. Dia hanya memikirkan hawa nafsu saja, itu memikirkan kesenorokan saja. Dan yang ketiga pula, kewarasan padam dan boleh menyebabkan buta risiko jangkitan. Okey, sama juga macam saya kata tadi. Okey, ketiadaan fungsi rasional otak menyebabkan individu langsung tidak menyedari atau memperdulikan ancaman penyakit-penyakit yang maut. Okey, seperti HIV dan AIDS. Jadinya apabila dia ambil dadah tu, tak boleh berfikirkan waras. Jadinya dia tak fikirlah kesan apabila dia buat seks bebas ni, tukar pasangan apa semua. Jadinya dia just fikir dia nak suka-suka je. Dia tak fikir pun apa kesan sampingan apabila dia buat seks tanpa kawalan ni. Okey, seterusnya mari kita tengok pula metrik diagnostik, iaitu kita kena fahamlah apa itu HIV dan bagaimana cara melawat AIDS. Okey, mula sekali kita perlu faham iaitu HIV adalah sebuah penyakit berjangkit seksual. Ini sering disalahertikan. Masyarakat kita ni salah fahamlah tentang apa itu HIV dan apa itu AIDS. Okey, kerana HIV dan AIDS ni adalah dua fasa penyakit yang berbeza. Okey, mula sekali kita tengok dulu apa itu HIV. HIV singkatan daripada Human Immune Deficiency Virus, dan maksudnya, definisinya kita baca dulu, iaitu sejenis virus yang secara spesifiknya menyerang dan memusnahkan sistem pertahanan badan manusia. Okey, apa status HIV ni? Okey, kita tengok. Individu yang dijangkiti HIV tidak semestinya terus mengalami AIDS jika menerima rawatan awal. Apa yang ingin disampaikan di sini ialah AIDS dan HIV ni adalah perkara yang berbeza. Ada
yang individu yang dijangkiti HIV tidak semestinya akan mengalami AIDS. Dan ada juga yang akan mengalami tetapi tidak kesemuanya. Okey. Sebenarnya kita tengok pula apa maksud AIDS. AIDS yang bermaksud Acquired Immunodeficiency Syndrome. Okey, apa yang dimaksudkan dengan AIDS ni? Okey, definisi AIDS ialah sindrom kurang daya tahan melawan penyakit. Dan apa pula status AIDS ni? Okey, status AIDS ni adalah tahap kritikal iaitu akhir kepada jangkitan ni, dan gejala sekumpulan penyakit timbul kerana sistem pertahanan badan telah lumpuh sepenuhnya akibat daripada HIV tadi. Okey, kita dapat tengoklah bagaimana perjalanan itu apabila seseorang tu mula-mula dapat HIV, dan disebabkan HIV ni lah timbulnya penyakit AIDS, kerana HIV ni dia telah memusnahkan dan menyerang sistem pertahanan badan manusia, dan disebabkan tiadanya sistem pertahanan dalam badan manusia ni, terjadinya datangnya penyakit-penyakit disebabkan tiada daya tahan. Seterusnya kita tengok pula dui cabang bagaimana cara jangkitan HIV ni melalui dadah. Okey, kita tengok bagaimana penyalahgunaan bahan membawa kepada jangkitan virus maut. Virus maut ni seperti tadilah HIV ataupun AIDS. Okey, kita tengok dulu penyalahgunaan dadah ni. Tengok yang pertama itu laluan A. Penyakit-penyakit ni, seseorang individu ni mendapat penyakit jangkitan langsung itu daripada darah. Okey, bagaimana dia boleh berjangkit? Tu mekanismenya ialah perkongsian jarum suntikan yang tercemar dalam kalangan penagih tegar. Okey, apabila kita tahu kadang-kadang orang yang ambil dadah ni biasanya dia sering tukar-tukar jarum. Jadinya mula-mula orang ni cocok ni, lepas tu ambil ni sikit, cocok ni, orang ni cocok ni sikit, orang ni cocok ni sikit. Jadinya jangkitan penyakit ni mudah berjangkit lah daripada jarum tu sendiri. Dan darah itu kita tahu satu benda yang kotor dan boleh menyebabkan penyakit. Okey, statusnya adalah walaupun trend ni kian menurun, berkat program kesihatan awam, ia kekal sebagai ancaman jangkitan terus ke dalam aliran darah. Kita dapat tahu bahawa kalau kita tengok trend HIV yang melalui darah ni sudah menurun berkat daripada usaha daripada kerajaan sendiri. Okey. Yang kedua pula, kita tengok laluan B. Bagaimana penyalahgunaan dadah ni dapat jadi cara jangkitan HIV dari darah. Ini tadi jangkitan langsung itu daripada darah. Kita tengok pula daripada jangkitan yang tidak langsung, iaitu daripada tingkah laku itu sendiri. Tingkah laku individu itu sendiri. Bagaimana dia boleh berlaku? Kita tengok pula iaitu pengaruh dadah yang mengaburkan kewarasan akan membawa kepada amalan seksual tanpa perlindungan bersama pengidap HIV. Okey, orang yang ambil dadah ni dia seperti yang saya kata tadi, mereka jadi tidak boleh berfikir secara normal. Dan mereka akan hilanglah kewarasan mereka, dan mereka tidak lagi risau tentang apabila mereka nak membuat amalan seksual ni. Mereka hanya memikirkan keseronokan sahaja. Mereka tidak memikirkan kesan daripada apa yang mereka buat itu. Jadinya status laluan B ni pula, ini adalah penyumbang utama jangkitan pada masa kini. Kita tahulah sebab pada masa kini kan amalan seksual yang bebas ni makin berleluasa, dan salah satu penyebabnya adalah inilah penyalahgunaan dadah. Okey. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita pergi kepada impak tiga dimensi apabila jangkitan merebak, iaitu kesan HIV ataupun AIDS
menjangkaui wad hospital, merosakkan struktur fabrik masyarakat. Kita lihat yang pertama, kita ada kerosakan fizikal, iaitu bagi individu, kemerosotan kualiti hidup secara total, pesakit terdedah kepada pelbagai jangkitan oportunistik seperti batuk kering, tuberkulosis dan sebagainya, dan kerosakan organ dalaman apabila imuniti hancur. Kita lihat yang kedua pula, stigma diskriminasi sosial. Bila terkena dengan kesan penyakit berjangkit ini, pengidap sering dilabel negatif, dihina, disisihkan. Stigma ini mewujudkan jurang sosial antara pesakit ni untuk dapatkan rawatan ataupun pemulihan awal. Kemudian kita lihat yang ketiga pula ialah beban sosioekonomi bagi negara. Ini kesan dia, iaitu negara menanggung kos berbilion ringgit untuk perubatan dan kemudahan rawatan. Paling kritikal, negara kita ni kehilangan modal insan dan produktiviti ekonomi tenaga kerja muda. Kemudian kita lihat kepada rantaian kesan saintifik, iaitu menghubungkan neurobiologi, tingkah laku dan epidemiologi dalam satu rantaian maut. Kita lihat yang pertama iaitu gangguan neurologi, yang mana bahan terlarang ini dia memanipulasi dopamin dan melumpuhkan cortex prefrontal otak. Jadi dia akan terganggulah kita punya otak ni untuk berlaku sistem aliran darah dan sebagainya. Kemudian kita akan kehilangan kewarasan apabila kesan penyalahgunaan bahan ni kepada diri kita. Dia boleh membuatkan kita hilang kawalan, rasional gagal dan tiada moral dalam diri kita. Kemudian lihat step yang ketiga, pemangkin seks berisiko. Individu secara melulu terlibat dalam hubungan seksual tanpa perlindungan dan bertukar pasangan apabila dia ni penyalahgunaan bahan. Dan yang keempat, penularan HIV dan AIDS, yang mana laluan terbuka luas untuk virus tu pindah ke penyakit jangkitannya apabila dia ni berhubungan secara terbuka luas. Kita lihat kemudian benteng pertahanan mikrosistem individu dan keluarga. Pencegahan bermula dari rumah. Ketahanan peribadi adalah pertahanan pertama, iaitu perisai lah orang kata. Perisai keluarga dan perisai individu. Bagi perisai individu ni, kita perlu menjauhi bentuk bahan terlarang secara mutlak. Contohnya pergaulan bebas ataupun bahan-bahan alkohol dan sebagainya. Lengkapkan diri kita ini dengan pendidikan kesihatan. Kita kena ada ilmu berkaitan dengan reproduktif dan seksualiti. Kemudian yang terakhir, amalkan gaya hidup sihat. Kita boleh bersukan, berjoging dan lakukan apa-apa aktiviti yang boleh menyihatkan tubuh badan. Kemudian bagi peranan keluarga ini kita perlulah bina komunikasi terbuka agar anak-anak tidak mencari pelarian emosi di luar. Ini ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting. Yang kedua, pantau perubahan tingkah laku. Jadinya ibu bapa ni perlu sentiasa tahu dengan siapa anak-anak mereka ini bersosial dan sebagainya. Yang terakhir pula, perkukuh ikatan kasih sayang. Ibu bapa perlulah sentiasa menjaga perasaan, jalinkan hubungan kasih sayang bagi emosi anak-anak mereka ini stabil dan bahagia. Seterusnya kita pergi kepada mobilisasi makrosistem, iaitu sekolah dan komuniti. Antaranya ialah sekolah, NGO, kerajaan dan komuniti setempat. Dan antara peranan-peranan untuk kita mencegah daripada penyakit berjangkit ataupun penyalahgunaan bahan ni, keempat-empat institusi ni adalah memainkan peranan yang sangat penting. Kalau kita tengok kat sini, peranan institusi pendidikan. Contohnya mereka ni boleh lakukan ataupun laksanakan kempen kesedaran. Contohnya anti dadah dan bahaya HIV secara berterusan. Bila mananya kempen ni berterusan, dia boleh sedarkanlah di kalangan belia ataupun masyarakat muda sekarang. Kemudian institusi ni pula boleh bina program intervensi berfokus ataupun kita panggil kaunseling bagi menyokong pelajar yang dikesan berisiko tinggi. Ini ialah langkah awal sebelum dia terjebak dengan lebih lagi berkaitan HIV AIDS ataupun penyalahgunaan bahan. Kemudian kita tengok peranan masyarakat ataupun NGO. Yang pertama, hapuskan stigma masyarakat dan tawarkan sokongan pemulihan, bukan hukuman sosial semata-mata. Yang mana kalau kita lihat pada masa sekarang,
orang golongan yang terkena ataupun yang kurang bernasib baik ni, masyarakat memberikan pandangan negatif. Benda ni tidak sepatutnya berlaku lah. Kita perlulah beri sokongan, tawarkan rawatan pemulihan. Bukan kita memberi hukuman semata-mata. Kita perlu sokong untuk dia ni berubah ke arah yang lebih baik. Itu yang sepatutnya kita sebagai masyarakat, peranan yang sepatutnya kita beri kepada mereka ini. Kemudian yang kedua, mobilisasikan komuniti setempat sebagai penggerak. Iaitu contohnya bila mana ada kempen anti dadah ataupun pemantau gejala sosial. Kemudian yang terakhir, sokong program pengurangan kemudaratan yang berpandukan kepakaran perubatan. Secara kesimpulannya, kita ni sebagai satu barisan hadapan untuk kita ni mencegah dan juga mengelakkan penggunaan dadah ataupun seks yang boleh membawa kepada penyakit HIV ataupun AIDS ini berisiko. Kitalah satu barisan memainkan peranan, masyarakat, NGO, komuniti setempat, sekolah dan sebagainya. Dan dua masalah ini dia bukanlah berasingan. Kita perlu sama-samalah untuk kita mengelakkan daripada terkena kepada masyarakat muda, di mana masyarakat muda ni satu insan yang sangat penting untuk negara kita, iaitu pemaju kepada sesebuah negara. Jadi setakat itu sahajalah persembahan untuk kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.